Okey, Assalamualaikum. Hari ini kita nak cuba soalan SPP kata 1, soalan 1. Okey, dia kata ada satu menunjukkan dua sektor POQ. Okey, POQ, sektor POQ dan sektor AOB. Okey, dengan pusat sepunya di titik O. Lepas tu dia diberi OA nisbah AQ sama dengan 3 nisbah 1. So kita buat O sampai A kita tulis 3, A sampai Q kita tulis 1. Okey, semua ni kita kena tulis semua dalam ni dulu. So kita panjang lengkuk PQ sama 14.2. So contoh P sampai Q 14.2. Bagi jejari OA. So jejari OA tadi nisbah 3 nisbah 1, tapi panjang O sampai A ialah 5. Okey, lepas tu dia kata sudut POQ sama dengan sudut AOB. So sudut POQ dan sudut AOB sama. So kalau sini kita label theta, ini pun kita label theta. So soalan pertama dia nak cari sudut POQ. So nak cari sudut POQ kita guna formula S sama dengan J theta. Okey, untuk soalan ni kita panggil soalan sukatan bulat, hafal S sama dengan J theta. So kita buat S sama dengan J theta. Sebelum tu kita tahu yang ni S, yang ni theta pun tak tahu. Jejari kalau kita guna sektor ni, jejari ni kita kena cari panjang O sampai Q. Kita tahu panjang O sampai A ialah 5. Lepas tu nisbah dia 3. So maksudnya O sampai A nisbah dia 3, O sampai Q nisbah dia 4. So kita tulis macam ni. Kalau asalnya OA, yang dia bagi OA nisbah AQ sama dengan 3 nisbah 1, kita tulis macam ni. Tapi kalau kita nak OA nisbah OQ, sebab kita nak panjang O sampai Q. So kalau kita buat OA nisbah OQ sama dengan OA tadi nisbah dia 3, OQ kita kena tambah 3 tambah 1. So nisbah dia 4. Dan kemudian kita tahu panjang OA ialah 5. So kita tulis 5 bagi dengan OQ sama dengan 3 bahagi 4. Okey, so nak cari OQ, darab silang, OQ naik atas, 4 naik atas, 3 turun bawah. 4 kali 5, 20, 3 turun bawah, 3. So kita dapat sudut OQ dia ialah sudut OQ ialah 20 per 3. Okey, panjang OQ ialah 20 per 3. Ni panjang. Okey, nak cari sudut theta, kita guna formula S sama dengan J theta. Kita ganti S ni tadi ialah 14.2. Panjang ni O sampai Q ialah 20 per 3. So kita tahu jejari dia 20 per 3. So kita guna formula S sama dengan J theta, 14.2 sama dengan 20 per 3 kalikan theta. So nak dapat theta, kita darab dengan 3, darab silang macam biasa, 20 turun bawah, tekan kalkulator, dapat 2.13. Guna formula ni, theta ni dalam unit radian. Okey, kemudian soalan B dia minta panjang lengkuk AB. Panjang lengkuk AB pun sama juga, kena ingat formula S sama dengan J theta. So kita guna formula S sama dengan J theta. So kita nak cari panjang lengkuk AB ni, lengkuk AB. So kita dah tahu dah theta ni tadi kita dapat 2.13, yang ni pun dapat 2.13. So kita tahu dah jejari dia O sampai A ni 5. So kita guna formula S sama dengan J theta. J dia 5, theta dia 2.13. So kita dapat 10.65. Okey, tu je.